apa-apa alat yang kita gunakan untuk membantu pergerakan atau sendi yang tak normal. Nama saya Rukmani Kantan. Nak panggil nama singkat tu Kantan cukup. Kerja saya tu dekat Prince Court Medical Center. Bidang saya tu ortopedik, lebih khusus pada kaki dan buku lali. Kami nak tahu sebenarnya kasut ortotik ni apa sebenarnya? So kalau kita cakap ortotik tu, maksudnya apa-apa alat yang kita gunakan untuk membantu pergerakan atau sendi yang tak normal. Alright. So maksudnya kalau kita ada masalah ni mungkin dari segi sakit kaki ke, penyakit seperti ulcer ke apa-apa, dan kita boleh pakai ortotics ni untuk membantu aktiviti kita harian. Okay. Ya. So itu maksud ortotics, right? So kalau kita cakap kasut ortotik tu, maksudnya ada dua jenis. Satu, kasut yang kita beli dari kedai biasa, yang direka untuk orang awam. Okay. Ataupun kasut yang special yang dibuat khas untuk memastikan dia fit dengan kaki seseorang.